seorang anak kecil sudah tiada. Sepatutnya, inkuest adalah medan mencari kebenaran. Tetapi apa yang berlaku di mahkamah baru-baru ini menimbulkan persoalan besar. Adakah ini masih proses mencari kebenaran? Atau sudah berubah jadi pentas untuk menjatuhkan karakter seorang anak yang sudah tidak mampu lagi mempertahankan dirinya? Dalam video ini, kita akan bongkarkan corak pelik cara soalan dikemukakan kepada saksi kanak-kanak dan bagaimana ia kelihatan lebih kepada mencipta naratif buruk tentang arwah Zara berbanding menjejaki siapa yang bertanggungjawab di sebalik tragedi ini. Naratif utama. Kalau kita teliti, soalan-soalan peguam bukan lagi tertumpu pada punca kematian. Sebaliknya, cuba melakar imej seolah-olah Zara seorang yang bermasalah. Peguam tanya tentang kes botol air, kehilangan barang, tuduhan lama yang tidak pernah dibuktikan. Dan jawapan saksi yang masih kanak-kanak pula diangkat sebagai keterangan utama. Adakah ini adil atau hanya membentuk persepsi buruk terhadap mangsa? Dalam video TikTok berdurasi lebih 4 minit, seorang lelaki berkongsikan pendapatnya. Supaya anda sendiri boleh menilai, kami selitkan rakaman penuh sesi ini. Tonton dengan teliti dan nilaikan sendiri. Adakah ini inkuest mencari kebenaran atau percubaan mengalihkan fokus? Cara peguam kemukakan soalan kepada saksi, khususnya saksi kanak-kanak. Kalau kita teliti, inkuest ni jelas nampak satu corak pelik. Soalan yang diajukan seolah-olah tidak lagi menumpu kepada punca kematian, tetapi cuba membentuk satu naratif lain, iaitu menampakkan arwah Zara sebagai seorang bermasalah. Peguam tanya tentang kes botol air, tentang kehilangan barang, tentang tuduhan-tuduhan lama yang tidak pernah dibuktikan secara rasmi. Lalu, jawapan saksi yang masih kanak-kanak pula diangkat sebagai keterangan untuk membentuk persepsi buruk terhadap mangsa. Soalan saya, adakah ini masih inkuest untuk mencari kebenaran atau sudah jadi perbicaraan karakter seorang anak yang sudah tidak mampu mempertahankan diri dia? Dalam undang-undang, setiap soalan peguam sepatutnya relevan kepada isu pokok. Dengan kisah kecurian kecil yang langsung tidak berkait dengan saat arwah ditemui dalam longkang, lebih membimbangkan, saksi yang masih bawah umur mudah dipengaruhi cara soalan ditanya. Kalau soalan ditanam dengan bentuk leading quotation, maka jawapannya pun cenderung ikut arah yang peguam mahukan. Ini bukan lagi proses mencari kebenaran. Ini sudah jadi pembentukan naratif terancang. Saya nak tanya terus, adakah ini inkuest atau percubaan untuk letakkan kesalahan di bahu arwah supaya pihak tertentu bebas daripada beban menjawab isu sebenar? Kenapa peguam lebih berminat untuk gali cerita lama? Kononnya, arwah pernah dituduh curi, daripada soalan lebih kritikal, siapa alihkan mayat sebelum ambulan? Siapa arahkan cuci darah? Siapa matikan telefon asrama? Kalau betul kita serius mencari kebenaran, soalan-soalan tu patut ditekankan. Bukan hal remeh-temeh yang hanya mengalihkan perhatian. Rakyat boleh nampak, rakyat tidak bodoh. Bila cara soalan jawab pun sudah lari daripada fokus asas, ia seolah-olah menunjukkan ada usaha terancang untuk mengubah persepsi. Dan inilah yang kita kritik, bukan sekadar saksi, tetapi peguam yang mengatur soalan sehingga inkuest ni semakin kabur daripada soalan objektifnya. Saya bagi satu contoh kepada rakyat Malaysia menilai sendiri. Dalam kes FIU kena langgar lori, polis cepat-cepat umum pemandu lori ada 6 rekod jenayah lampau. Apa jadi lepas tu? Fokus orang awam terus lari daripada isu sebenar. Lalu jadi cerita driver lori ni memang seorang penjenayah. Sekarang, benda sama sebiji berlaku dalam kes adik Zara. Peguam yang bela saksi tak fokus cari pembunuh, tapi ungkit cerita lama tuduhan Zara curi botol air
tuduhan kecurian kecil dan macam-macam lagi. Sedangkan itu tak pernah dibuktikan, cuma gosip budak-budak sekolah. Persamaan jelas. FIU, isu naas jalan raya diubah kepada driver ada rekod jenayah. Zara, isu pembunuhan kanak-kanak diubah kepada Zarah, budak bermasalah selalu disyaki curi. Masalahnya, cara ni buat rakyat lupa pokok persoalan. Dalam dunia undang-undang, peguam akan guna apa saja ruang untuk bentuk persepsi. Bukan semestinya nak cari kebenaran penuh, tapi nak tanam keraguan supaya mahkamah nampak mangsa atau saksi tak kredibel. Kenapa peguam buat macam ni? Nombor 1, alih fokus kes daripada soalan besar, siapa bunuh Zarah, ditukar jadi Zarah ni budak baik ke jahat. Kalau berjaya, orang awam, hakim pun boleh terbawa sama. Nombor 2, bina watak mangsa negatif. Kalau mangsa nampak ada sejarah buruk, walaupun sekadar gosip curi botol air, mudah nak tanam persepsi mungkin dia yang buat sendiri. Nombor 3, strategi biasakan hakim juri. Undang-undang ni banyak main psikologi. Kalau awal-awal orang dah disuap cerita, Zarah selalu curi, nanti bila ada bukti bercanggah, minda hakim juri lebih mudah ragu. Nombor 4, lindungi pihak sebenar. Bila tumpuan dah beralih, pihak yang sepatutnya disiasat atau dipertanggungjawab boleh terlepas. Peguam jangan ingat licik main persepsi boleh sembunyi kebenaran. Kalau kerja peguam hanya buka aib mangsa, alih fokus isu dan tanam keraguan palsu, itu bukan keadilan. Itu sekadar jadi tangan gaib bertali leher. Rakyat nampak, rakyat tahu dan sejarah akan catat peguam bukan bela kebenaran, tapi bela kepalsuan. Justin for Zara. Sudah jelas kan? Soalan-soalan kecil tentang kecurian botol air, gosip kanak-kanak sekolah, diangkat seolah-olah fakta utama. Sedangkan persoalan paling kritikal masih tergantung. Siapa yang mengalihkan Zara sebelum ambulans tiba? Siapa yang arahkan cuci darah? Siapa yang matikan telefon asrama? Soalan-soalan ini yang sepatutnya ditekankan. Bukan kisah remeh yang hanya mengaburkan perhatian rakyat. Dari isu pembunuhan seorang kanak-kanak ditukar jadi gosip. Kononnya, Zara selalu disyaki mencuri. Kesimpulan, ini bukan lagi soal mencari kebenaran. Ini soal manipulasi persepsi. Kenapa peguam buat begini? Nombor 1, alih fokus daripada siapa bunuh Zara kepada Zara budak baik atau jahat. Nombor 2, bina imej negatif mangsa supaya timbul keraguan. Nombor 3, strategi psikologi undang-undang. Tanam keraguan awal supaya hakim mudah ragu kemudian. Nombor 4, lindungi pihak sebenar daripada dipersoal. Dan kalau ini benar, maka keadilan untuk Zara semakin jauh. Seorang anak kecil yang tak mampu lagi bersuara, kini hanya bergantung pada kita semua. Kalau inquest sudah jadi pentas menjatuhkan karakter mangsa, itu bukan lagi keadilan. Itu hanyalah persembahan yang menutup kebenaran. Justice for Zara. Rakyat bukan bodoh. Kita nampak, kita tahu dan sejarah akan mencatat. Kalau anda juga mahukan kebenaran untuk Zara, jangan biarkan suara ini tenggelam. Like video ini, share supaya lebih ramai sedar, dan subscribe channel ini untuk terus bersama membongkar kebenaran. Justice for Zara, bukan gosip, tapi fakta.